Ayah, masak apa tu? Hari ni saya nak masak satu masakan ringkas dan mudah. Satu menu je dah cukup lengkap, ada protein, ada sayur, iaitu kacang panjang tumis telur. So mula kita kisarkan bawang besar, bawang putih, cili padi, kisarkan kasar je. Lepas tu kita boleh ketepikan. Didihkan air, kita rebuskan hati daripada ayam, masukkan garam, serbuk kunyit, rebuskan sampai ia masak. Lepas tu kita boleh angkat, teruskan dan kita bilaskan dengan air. Boleh panaskan minyak, kita tumiskan bahan kisar tadi sampai naik bau dan pecah minyak. Masukkan hati daripada ayam tadi. Masukkan carrot, sos tiram, kita masakkan sampai carrot tu masak. Boleh masukkan kacang panjang, bawang holland, cili merah, kita perasakan dengan garam. Kita kacaukan sampai ia sebati. Boleh pecahkan telur, masukkan ke dalam kuali. Boleh masakkan macam scramble egg. Lepas tu kita boleh kacaukan dengan sayur dengan api yang kuat. Bila semua dah sebati, rasa pun dah balance, makanan siap untuk dihidangkan. Dengan satu hidangan lauk je dah cukup lengkap makan dengan nasi. Tak perlu nak fikir masak 2 ke 3 lauk. Jom makan.